masuk, dia lesak hilang. Pak yang hitam ikut rap dia. Aku suka sili cuma ke suara kenyang tu. Dah ada habis masuk ah. Ada mana. Mau bawa apa ni? Apa? Relax. Ni semua dunia, santai. Apa? Haus. Air ni berangin lah. Aku ikut hati dia, aku nak tinggal dia sana. Aku ingat tadi dia buat seorang-seorang. Ha? Aku ingat tadi dia buat seorang-seorang. Buat apa? Buat sini seorang-seorang. Orang cakap pasal boleh tadi. Boleh so aku sempat lari lah. Tengok Memang dia minyak dah habis, baru jalan. Tak, motor laju. Tak ada mineral eh. Kau makan seorang kenyang eh? Tu besar kan. Kata ni dulu tadi. Beat, tap beat. Tap screen beat. Aku hidup ni kena fun. Awet join on join. Ha? Awet join. Ia tidak awet coy kan? Kalau mici-mici. Tenang selalu lah. Sekarang macam ni? Ha? Macam ni? Je. Jawab pergi lah. Aku ni berpusing. Apa dia? Balik teruk lah. Pok jet buaya. Ha? Pok jet buaya ni siapa? Tahu. Tengok ni kali ni. Ha? Ya, tu kau bawa. Aku nak beritahu kau sebenarnya. Ha? Aku sebenarnya orang Rusia. Sama lagi tu. Lain. Rumah kau alamat apa? Aku alamat CJ Ipoh. Aku benar-benar guru. Sebelah dia. Sebelah. Habis podcast kita pergi karaoke kat bawah. Apa dia? Habis podcast kita pergi karaoke kat bawah. Ya, ada Dania masuk. Yang mana? DSP. Abang Ais lah. Dia ni mana ni? Dania. Ada awet berani lah kau. Dia tidur ni kena keras. Buat berdua lah. Tak tahu berdua lagi awak takut ni. Kenapa orang panggil kotel supai? Kenapa orang panggil sini kotel supai? Tahu. Kalau waktu fai motor. Tak ada internet ni. Lag ah. Dia tak ada internet. Kenapa? Ni internet? Dah. Haus. Tapi poli tu buka lori malah tadi kan. Aku tak takut. Pancing. Tahu. Aku tengok dalam tu tak muat. Aku ingat nak ajak dia main polyhedri. Dia Lag ah. syok le coy. Masalahnya lag ni. Ada ambil kan syok ah. Ya. Bukan kacau eh. Lag ah. Ada ambil comel. Mana aku comel lagi.
Kalau kat dunia ni bagi pilihan, aku dengan Adam, perempuan semua pilih aku. Sebab aku tak handsome. Bukan, dia pilih handsome dengan tak handsome. Dia pilih aku handsome. Leher pun berdaki. Hai, Hai. lelaki. Belum apa-apa dah bunyi ni. Tak dengar apa-apa pun. Tu boleh aku tak peti dunia. Oi. Aku aja. Takut ni. Nak kopok? Kau ni gangga. Lagi buat ni. Lag lah. 3 orang tinggal. Dah tinggal 3 orang eh. Lag. Eh. Daun tu. Ni tak cantik main ni. Kenyang lah. Kan lemau. Lag lah. Borak je lirik. Kek. Kalau nak tahu, sini lah sepadan Selat Melaka. Seram bai. Apa yang seram ni? Kau ni borak kuat lah. Aku terajang je lagi ni. Main lah terajang. Asal tempat ni tu bengala. Macam tak ada orang ramai. Aku tak tahu tempat dia. Itulah pasal. Borak lah. Tak payah main phone. Aku balas komen. Balas apa phone handphone black. Dah ada lah. Dah okey. Ha? Dah okey. Tak. Bersilat kat bawah. Boring nak pergi malam minggu. Balik pukul 2 tak? Ngam-ngam tu. Tak, awal. Kau 12. Ha? 12. Sekarang kau berapa? Pukul 11. Berapa balik lah? 12.30 ni balik lah. 1 lah. Aku dah habis kan? Otak kau. Sedap betul ni. Borak lah Borak. Tak payah, santai. Main phone. Main phone. Tak main phone. So tu main phone. Aku tak live. Ngelik lah. Aku sebenarnya artis tau. Nak dengar aku nyanyi tak? Siapa? Aku. Tanya. Tanya aku. Nak dengar aku nyanyi tak? Nak dengar aku nyanyi tak? Nyanyi. Kan? Aku dah nyanyi. Air mata awi tu nangis. Betul sedap ni suara aku. Yang polis tadi. Kesian gila dia Ihsan. Udah pasal tenteng Kita tinggal gitu weh. Nak buat macam mana? Ihsan pun kalau ada kat tempat kita dah layak. Maksudnya aku benci awal-awal tau. Ha? Ihsan tu pakai helmet tak? Tak. Tapi ada helmet dia. Kalau ada helmet yang best. Dia. Weh. Kalau boleh sampai koyak baju aku baju. nanti. Pahit ni tangan ni.
Ni kat tu Bit, dekat Kota Supai Kuala Linggi. Kuala Linggi kat Kedah. Kuala Linggi kat Melaka, kat dengan sepadan apa ni? Sepadan ke-9 tu. Nak datang sini datang lah. Gemuk. Yang gemuk yang kurus. Yang gemuk yang kurus. Lawak. Kau gelak le. Janganlah kau. Asal aku cakap nampak gigi? Asal aku cakap nampak gigi? Siapa nampak gigi? Aku le nampak gigi. Nampak selimut tidur sini sedap ni. Tak. Selimut tidur sini. Kan? Kau tak kena kenyang makan kubur. Apa kat belakang? Belakang tu meriam. Tu meriam Zaman-zaman British. Zaman-zaman British. Dia orang berperang. Diorang Dekat apa? berperang. Tempat pertahanan. Pertahanan. Kalau tahu hantu silat kat sini lah. Hantu silat kat sini lah. Tunggu. So, lawak. Kat belakang tu ada kubur belakang ni. Kubur kat belah bawah. Dia belah bawah. Sekejap lagi kat sana pula. Junior kat atas. Sini kat bawah. Sini kat bawah. Aku tak tahu tidak dapat dia kena bawa. Aku kalau dapat kerja tu, Tak. motor aku dah spek 57 lah. Aku tak tahu aku nak buat motor, nak buat apa kan. Sampai aku nak enjoy. Yeah. Budak. Aduh. Buka air belakang. Tukaran makanan. Sakit lah bos. Buka air belakang. Syallah. Nak joget lah. Aduh mini. Ni berkerah aku ni. Kalau ada Amit suruh datang ini, suruh dia jalan seorang. Dia nak pergi kencing bawa adik dia teman. Au. Dik. Biarlah semua. Hafal lah lagu tu. Sikit lah kopok tu. Pahitnya. Okay, kalau kau pandai lah. Apa nama kopok ni? Mr. Potato. Kan? Ha? Kerepek kentang. Tak nak. Kenyang lah. Dia main bunyi-bunyi kat ni.
Dia dah start main bunyi. Sana ni letaknya. Ni apa? Tak ada gambar apa pun. Tak nak aku elakkan pahit. Handsome juga aku Ni kalau ex aku tengok dia ajak Farisha. gambling. Apa pula Farisha? Tukar lah aku ais. Pula ni kau Kawasan ni mana ada kubur? Kubur semua belah bawah. Tahu lah sebab kita orang first time atas ni. Kita tahu belakang ada kubur ke tak? Kat dia lah boleh lari. Tapi kita orang santai, tak lari. Dia punya sembang lah. Asal milion ni rasa sejuk. Berangin. Tak sedap. Yang pakai kopi tu Mika. Oh panggil Dudu. Gemak-gemak yang kurus. Yang baju merah tu handsome kan? Nak nombor hello je lah. Jangan bagi. Kat situ ada gangguan C. C apa? Ha? C apa? Aku nak gigil ni. Tak ada lah. Nampak meriam je lah. Tak ada apa-apa. Sedap Milo ni Borak leh. Yang baru masuk tu tap screen tau. Nanti aku bagi RM1 kat sekolah. Nikah je lah. Hari bagi RM10. Apa lah bagi RM10. Ni balik ni kita main ML. Ha? Balik main ML. Korang dah mitik glory. Apa? Aku Alhamdulillah. Epic pun tak lepas. Hehehe. Epic. Kira master baru. Nak masuk epic pun macam nak masuk immortal. Tak berjumpa tadi waktu tu pantai kan. Motor saya dah mati lah. Tiba-tiba dia hidup ni lampu polis tu. Ya lah. Dia hidup lampu tu aku dah terkejut aku lari tu. Baik. Chip kita dah masuk lah. Apa? Ada Hamid. Bos. Set bos Dia kata tepi Mika tu ada baju biru. Lepas tu dia gelak. Baru masuk tap-tap. Dam, bagilah lain Dam. Kau suruh tap-tap, kau tak tap pun. Bagi lain-lain. Kau bagi Banyak. Kalau aku punya internet. Punya internet. Selalu nanti internet aku. Ni satu bar ni. Ya Riz, aku dah biasa lah. Tahu. Boy. Dia step ni. Esok Ahad kan? Baru step anjing. Ha? Ya. Tak sabar nak belajar weh. Aku tak siap je kerja Mac. Mac dah banyak. Aku ni BM Cikgu Azalinda. Zalinda okey. Okey. Dia okey lah, cuma garang. Oh, garang. Basic lah, cik disiplin. Oh, garang. Cuma suruh tu jadi cikgu BM.
Cikgu apa ni? Alah, apa nama dia? Faizal. Kan tak kena tu. Borak. Apa kau borak apa ni? Apa? Kau lah tiba tak kena. Ya. Masa cikgu tu kan RBT kan. Tiba-tiba masuk PM. Mana kena? Siapa? Faizal. Bersandar padamu. Astaghfirullahaladzim. Ni aku pergi sekolah Hari Putra ni, Amai minta autograf lah ni. Berapa minit lagi tadi kita start pukul apa? Santai. Alah dia kan ni. Kau keluar lah kan? Tak ada ni. Habis. Teriak seluar. Kau ada Ihsan sebelah kan? Ada Ihsan adik. Dia paling takut. Itu lah tu. Buat lawak dia tadi ke main lawak. Ya ada mana lagi dalam? Ada? Haris Dam. Tadi Haris hina kau. Jadi kau saja kau. Allah. Kau seorang je ada 2 seat. Adam. Adam ada seorang 2 kereta. Tadi Mak Choi cakap, kalau aku duduk dalam kereta, 1 seat. Aku yang cakap tak? Mak Choi. Lepas tu, aku cakap kalau ada Adam dah 2 kereta lah. Untuk bersyurang kan? Dam, kau bagi lain aku tak ejek kau, Dam. Astaghfirullahaladzim. Lambat lagi Ha? Kita start pukul apa ni? Kalah. Bila kecil ada lah. Cik Adam. Baik, Cik. Tap, Cik. Tap. Ni, JC Starboy. Astaghfirullahaladzim. Kejut lah. Tip. Astaghfirullahaladzim. Borak lah. Borak tadi. Astaghfirullahaladzim. Kau tak nak borak apa? Tak ada isu. Dari Ihsan mesti suka kan? Tak tahu. Tadi aku ajar Dah kita ubah suami dia, kita tak tengok. Aku nak tengok juga komen. Aku nak tengok juga komen. Tak ada orang komen lah. Lah, tengoklah sini sikit. Lebih indah. Baik, Cik. Tap, Cik. Tap. Nanti Mika belanja Milo. Tengoklah sikit komen. Tak. Astagfirullahaladzim, kau tengok. Kacau lah bodoh. Pandai dah cuba awak. Astagfirullahaladzim. Tak kerti. Ish.
Astagfirullahaladzim. Tengok komen sekali. Tak ada komen. Astagfirullahaladzim. Macam tak kenal saya nak cerita. Berbapak kan, jangan pergi bawah lah bodoh. Jom tepi tu lah tak. Jangan tunggu kat kereta. Jangan tunggu kat kereta. Parah, jangan tunggu kereta lah. Astagfirullahaladzim. Ya, aku nak lari lah. Kau ni borak-borak le. Kau diam main. Baiknya aku tengok pula. Kau ni tak nak borak. Kau tahu tak? Aku kan, Astagfirullahaladzim. impian aku dengar lah ni Jadi Superman. kan. Aku nak kerja offshore tu. Aku dapat kerja offshore tu, McLaren tu dalam tangan aku dah. GTR aku beli. Vespa aku tu, aku masuk engine Superbike. Kau borak baik tak ya? Tadi kau suruh borak. Habis tak tahu ni kan. Kalau kau kerja offshore kau jangan kahwin tu lah. Ya dah kesal ke bini, kempunan. Kan dia tiba-tiba patah-patah dia call hantar joki. Dia tu macam Mat Firas tak? Kesian dia. Dia call. Lepas tu dia save joki. Aku takut. Lapar lah. Kau tak takut? Masak Maggi sedap Lagi kak. Beli kari. Letak cili padi sikit kan. Lepas tu letak telur. Syahdu. Tapi kalau cup, Maggi tom yum Maggi tom yum. Sedap Maggi tom yum kalau Maggi cup kan. Maggi tom yum. Kuah dia masam-masam kan. Masak kasar tak. Tu pinai kosong ya. Jarang tak padu. Ais kan, pinai ais. Ais kosong. Belanja Milo boleh cik, boleh. Air Milo je. Aku belanja kau nanti. Jangan takut. Balik-balik ni. Kalau ngajak engkau, penuh lah kereta tu. Siapa? Naik kecil, pergi kau mengajak pun. Tangan ni. Kau seorang je dah 3 seat. Dia terbukuk ni. Astagfirullahaladzim. Borak. Kau yang ajak, aku ajak borang kau kata itu lah ini lah. Cita-cita aku. Cita-cita saya menjadi kepelut. Dan Aku nak jadi pelakon lah. aku rasa besar nanti aku jadi macam Aaron Aziz lah. Aku rasa ni aku dah besar. Tu ke tempat aku? Duduk situ dan diam. Apa? Aku duduk situ dan diam. Jangan makan. Bawah meja aku duduk ni gang. Tak payah duduk situ dan diam. Astagfirullahaladzim. Allah. Janganlah buat lawak. Kau nak buat lawak dengan Damit le. Tengok nak buat lawak ke? Kecil kau main dah. Buat apa takut bocah itu. Astagfirullahaladzim. Aku dah start ajar itu lah. Berapa minit lagi ni? Entahlah.
Ha? Entah, aku tak tengok masa. Hebat ni handphone biar aku tengok. Ada. Nah. Tak tengah. Baik, aku nak tengok jap. Lag lah. Cerita internet Baik je pakai handphone. Nah, dia kan bijak ni kan. Kau borak ke cik? Pukul lagi. Kenapa pukul-pukul ni? Matai tumpah lagi tak? Lebih indah. Dah lah, tak tengah ni. Aku pun tengok juga. Haris tak ada, Haris dah balik lah. Siapa tu? Aku seorang. Kecil. Ya. Dia cakap dengan aku lah. Dia tak handsome memang ni. Cik, borak lah dengan aku, cik. Dia tak ada tengahnya. Oi, Dia borak lah dengan aku. dia tak tengah borak tiga-tiga. Tadi kita masuk kat sini Ha? Tadi kita masuk kat sini kan? Mana ada? Depan Boleh, rumah. Ha? Depan dan bawah tadi. Oh, sana Ya, phone dia tak tengah. Kau bohong. Kau tak takut tak apa. Ya, aku takut ni. Dia sama takut. Ya. Beza. Komen le. Katok lagi. Ku dengan gemar. Ku jangka mata belaan. Banyak. Nak cek. Aduh. Pasal boleh je aku seorang ni. Banyak. Allah. Oh, bunyi apa pula tu? Kau boleh buat Milu tarik pula kat sini. Milo tarik. Hasil pada Haris. Apa ni? Jangan takut. Santai-santai je nikah. Siapa cek? Siapa komen? Tu kau tempat aku main ni tengok. Takut je ni. Siapa komen? Kecil. Abang kecil. Banyak. Abang besar. Aku tunggu sampai pukul 12.30 weh. Dia kata 40 minit. Memang hati ku berjangka mah. Bosan ada dua orang. Tu lah, tak ada topik nak. Kalau dah damai boleh usik-usik sikit. Nyanyi. Mana Tun Fatimah, mana Asma dengan Tun Tidak. Sedap suara aku. Temah Raja Lila mana tuju Datuk Lila. Keberanian sejenak senjelas jangan ada. Mari mempertabatkan perjuangan Datuk Barhama. Keris dulu dalam tangan, sekarang dalam otak. Mari mana Tun Fatimah, mana Asma. Temah Raja Lila Datuk Lila. Lama lagi ya. Jangan habis tu, santai je. Kau buat benda dengan sekejap pun lama cok.
Borak lah, Riz. Tak boleh, orang nak hidup kat street. Cari apa? Api. Alah. Aku dah takut ni. Dari balik aku nak tidur terus. Aku balik dengan ML lah. Astaga. Astagfirullahaladzim. Kau malah selingkuh. Nak kau selingkuh. Bila lupa soal tapi tiada jawapan. Mana tu Fatimah Menas. Tiada penyuruh aku mulakan. Sayang kini aku sudah tertahan. Main game. Lelaki di tali. Dan kau tak nak borak? Dah main dengan aku, orang kau buka dia borak kau. Fatimah mana semangat tun teja. Datuk Maharaja Lela. Mana tuju Datuk Lela. Keberanian sejenan. Borak dah, Riz. Borak dia. Sebenarnya. Oh, belakang aku tu ada meriam. Mana Tun Fatimah mana Teja Datuk Maharaja. La mana tuju Datuk Lela. Borak, Riz. Kau ada info boleh dia borak? Dah kecil dah keluar. Ha? Dah kecil dah keluar. Lah, lepak le jap. Azal kena tidur Tak ada. Ya, ada mari balik ah. Ya, ada idol aku. Mari nak kita balik kampen. Datuk Barham. Dam, tak ada kau bosan Dam. Dia datang ini, Dam. Tak topik nak borak. Datang ini, Dam. Kalau kau ada kan best. Boleh cerita pasal kau gaduh sama terperak tu. Ni kan nama ini. Ini. Mari kita balik. Datuk Mah. Best lah. Kan? Lepak sini malam. Sejuk kan? Tersantai. Ingatnya seram. Punya tenang. Ilah. Tak payah main game. Kan aku dah cakap. Habis. Habis. Terima kasih ya. Tak. Sana, Okey, kita tukar lokasi pula untuk sini Okey. Kita nak habis dah kan? Dah tak ada apa-apa dah kan? Okey, dah selamat. Hantu pun lepak, hantu pun stres. Duduk kubur pun fikir hidup belum seces. Jangan jerit bro, kami chill je. Hantu Melayu pun nak bahagia. Hantu pun lepak.